Hari ni saya berada dekat Fabi Bukit Jalil. So hari ni saya nak makan sukia. Sukia dia dekat sini saya tak pernah try lagi. So hari ni kita nak try sambil-sambil. Alamak, macam aku terjumpa ada orang yang aku kenal lah. Macam aku kenal. Dia makan kat sini. Dia pun makan dekat sini, makan sukia. Lepas tu colour pun lebih kurang sama hijau. Janji ke? Kita orang tak janji. So kita nak masuk dekat dalam, masuk-masuk je ke sos dah. So dekat sini sos dia macam-macam. Jadi korang kena pandai sendiri macam mana nak buat dia punya sos. Okey, sambil-sambil kita nak duduk dekat meja tu, korang boleh tengok view dekat sini. Memang cantik. Yang ni memang apa orang cakap, tenang je. Korang boleh je datang dekat sini bersama dengan Fabi. So ni adalah meja saya guys. Sekejap lagi kita nak bakar-bakar. Kita ada yang ni ayam, yang ni kambing, yang ni lembu. Senang je, boleh datang bersama-sama kawan-kawan, family, lepak dekat sini memang sangat sesuai. Lagi satu, korang boleh tengok ramai. Korang nampak guys, tenang kan? Jadi tunggu apa lagi? Kepada orang-orang yang datang dekat Fabi Bukit Jalil ni, boleh je datang dekat sini. Pun macam aku yang peminat sukia. Aku dulu aku tak minat sukia tau. Sejak ni aku dah minat sukia. Jadi kepada korang, harga pun berbaloi. Korang tengok ya. Sekarang ni, kalau korang datang RM24 sahaja 90 sen. Harga asal RM39. Dinner ada, lunch ada, korang boleh datang je dekat sini. Tunggu apa lagi Yang ni steamboat buffet. Macam biasa, lagi-lagi tu aku nak pergi ambil makanan dulu sebab perut tengah lapar. Lepas tu kita nak main bakar-bakar dekat sini ya. Yang penting korang nak tahu dekat sini, dia punya seafood. Betul tak? So hari ni kita nak tunjuk dia punya seafood yang ada dekat sukia. Korang tengok. Macam-macam ada. Yang ni aku suka. Yang ni aku paling suka. Yang ni aku paling suka. Ini apa bapak? Clam. So ini paling sedap. Kau nampak tak guys? Macam-macam ada. Kita ada udang, ada seafood. So kita tunjuk lagi dekat sini. Daging pun ada guys. Macam-macam guys. So memang tak berhenti lah. Hari ni aku melantak ya. Macam-macam aku nak melantak. Sukia. Yang penting sukia. Ni sotong dia pun sedap kalau dia bakar. Bukan itu sahaja kau tengok. Ni banyak. Buka tutup. Buka tutup. Buka tutup. Buka tutup. Nama pun sukia. Tempat makanan-makanan syurga. Syurga. Siapa yang kuat makan tu boleh datang dekat sini guys. Yang ni paling sedap. Yang ni aku tak tahu nama dia apa. Japanese tofu. Ni memang sedap. Kalau ada adik aku ni memang dia makanan dia nombor 1. Bukan tu je. Ni. Ada lagi semua ni. Dia punya dessert pun ada. Okey, yang ni kek dia. Lychee strawberry cake. Ada tembikai, ada orange macam biasalah. So kita nak tunjuk korang tengok dekat dalam dia guys. Sedap kan? Bukan sikit, bukan keleng-keleng ya guys. Lupa nak bagi tahu korang, dekat sini juga yang paling best dia ada mango biksu. So dekat sini korang nampak. Tak payah dah pergi kedai-kedai lain. Kita dah ada mango biksu ni guys. Kalau dekat luar bukan main lagi ya. Yang ni special sikit. Dekat sini dia special sikit. So letak pula topping dia. Topping dia pula, toppingnya apa cakap, macam-macam topping yang dia. So tak payah nak berebut-rebut lagi kita dekat luar nak tunggu. So yang penting dekat sini kita dah boleh layan dia punya topping biksu kita. Tapi aku daripada tadi kan bapak, aku tengok rupa-rupanya ada wafer. Dekat sini kita boleh buat sendiri macam biasalah. So dia ada, yang ni dia punya topping juga. Ada 3, strawberry, coklat, lepas tu peanut. Yang penting kita nak makan yang ni. Kita nak tunjuk dekat korang. Sambil-sambil tu. Yang ni memang aku minat gila. Kau tengok dia ambil Dia nampak budak ni ambil. Budak ni ambil. Dia nak lawan hari ni. Kita 3 orang hari ni, bapak. Hari ni 3 orang akan berlawan untuk makan ya. Kita tengok siapa yang gemuk dulu.